Apa itu sumber air? Sumber air ialah semua bentuk air yang terdapat di bumi yang digunakan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan untuk kehidupan seharian. Sumber air merangkumi air sungai, tasik laut, air bawah tanah, air hujan serta air terawat. Air merupakan keperluan asas yang sangat penting kerana tanpa air, semua hidupan tidak dapat hidup. Oleh itu, sumber air perlu dijaga dengan baik supaya sentiasa bersih dan mencukupi untuk kegunaan semua makhluk hidup. Jenis-jenis sumber air. Terdapat beberapa jenis sumber air yang utama di bumi. Antaranya ialah air permukaan seperti sungai, tasik dan empangan yang sering digunakan untuk minuman dan pertanian. Selain itu, terdapat air bawah tanah yang diperolehi melalui telaga dan pam air. Air laut pula merupakan sumber air yang paling banyak di bumi tetapi perlu diproses terlebih dahulu sebelum boleh diguna oleh manusia. Air hujan juga merupakan sumber semula jadi yang penting dalam kitaran air. Kegunaan air dalam kehidupan harian. Air mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan manusia. Antaranya ialah untuk minuman, memasak, mandi dan membasuh pakaian. Air juga digunakan dalam bidang pertanian untuk menyiram tanaman dan dalam penternakan untuk minuman haiwan. Selain itu, air digunakan dalam sektor perindustrian bagi menghasilkan produk serta dalam penjenaan tenaga hidroelektrik. Tanpa air, kehidupan harian manusia akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Kepentingan sumber air. Sumber air amat penting kerana ia menyokong semua bentuk kehidupan di bumi. Air membantu mengekalkan kesihatan manusia dan memastikan tumbuhan dapat hidup dengan subur. Selain itu, air juga penting dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem dan alam sekitar. Banyak aktiviti ekonomi seperti pertanian, perikanan dan industri bergantung kepada bekalan air yang mencukupi. Oleh itu, sumber air perlu dijaga agar tidak tercemar atau berkurangan. Masalah pencemaran air. Pada masa kini, pencemaran air menjadi masalah yang semakin serius. Pembuangan sampah, sisa industri dan bahan kimia ke dalam sungai dan laut menyebabkan air menjadi kotor dan berbahaya. Pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan manusia serta membunuh hidupan akuatik. Selain itu, air yang tercemar juga tidak sesuai digunakan untuk kegunaan harian. Oleh itu, semua pihak perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan sumber air. Cara menjaga sumber air. Berbagai langkah boleh diambil untuk menjaga sumber air agar sentiasa bersih dan selamat digunakan. Antaranya ialah tidak membuang sampah ke dalam sungai dan laut serta mengurangkan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu, kerajaan perlu menguasakan undang-undang bagi mengawal pencemaran air. Kempen kesedaran tentang kepentingan menjaga air juga perlu dijalankan supaya masyarakat lebih prihatin. Selain usaha bersama, sumber air dapat dipelihara untuk generasi akan datang. Kitaran air. Kitaran air ialah proses semula jadi yang menunjukkan bagaimana air bergerak dari satu tempat ke tempat lain di bumi. Proses ini bermula apabila air di laut, sungai atau tasik tersejat menjadi wap air akibat panas matahari. Wap air ini akan naik ke atmosfera dan membentuk awan melalui proses pemeluwapan. Apabila awan menjadi terlalu berat, hujan akan turun ke bumi dan air kembali ke sungai, tasik atau laut. Kitaran ini berulang secara berterusan dan memastikan bekalan air di bumi sentiasa ada. Peranan manusia dalam menjaga. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kebersihan sumber air. Kita hendaklah mengelakkan perbuatan membuang sampah ke dalam sungai dan laut. Selain itu, penggunaan air secara berkhemah juga perlu diamalkan supaya tidak berlaku pembaziran. Pihak kerajaan dan masyarakat juga perlu bekerjasama dalam melindungi sumber air daripada pencemaran. Dengan kesedaran dan usaha bersama, sumber air dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Kesimpulannya, sumber air merupakan keperluan asas yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Air bukan sahaja digunakan untuk keperluan harian, malah juga dalam penyediaan tangga dan mengekalkan keseimbangan alam. Oleh itu, kita hendaklah menghargai dan menjaga sumber air dengan baik agar ia sentiasa bersih dan mencukupi untuk masa hadap.